Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur dapat lagi hadir ke kebun ni. Semoga yang menonton ni diberi kesihatan yang baik, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang terus menyokong channel ni. Kalau saya mengharapkan semua anda terhibur. Dan jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Okey sahabat, hari ini kita nak mesin rumput sebab kawasan kebun kita ni dah semak nampaknya. Okey sahabat, tanpa berlengah lagi, jom semangat. Kita akan memesin rumput di kawasan ni. Nampaknya ada rumput herba yang dah tinggi, semakin tinggi ni. InsyaAllah kita akan memesin di mana-mana kawasan pokok. Inilah kawasan yang kita mesin rumput tadi, di mana kita memesin rumput di sekeliling pokok durian. Ini contohnya. InsyaAllah kita akan memesin rumput di kawasan bawah ni. Kawasan bawah ni pun agak semak juga. Cuaca pun agak terik. Okey, kita terus ke kawasan yang seterusnya. Sahabat, kita nak merumput sikit anak nanas. Ayo. Alhamdulillah, sedikit sebanyak hari ini tugas kita di kebun ini kita berjaya melakukannya. Mungkin juga kita akan berakhir di sini. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih kerana sudi menonton video ni. Okey sahabat, kita berjumpa lagi di lain masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dema, jom kita ke kebun. Semangat!